Saya Lieutenant Commander Teknologis Chan Jun Shen, TLDM, Pegawai Staf Prestasi Kontrak dari Markas Udara TLDM. Apabila saya dinobatkan sebagai pemenang Pujian Panglima Tentera Laut, saya rasa terkejut dan terharu kerana pengiktirafan ini merupakan antara yang tertinggi di dalam TLDM, dan saya berasa bersyukur kerana pengiktirafan ini juga boleh dicapai dengan sokongan dari semua pihak, dari unit saya, keluarga saya dan rakan-rakan seperjuangan. Pengiktirafan dari aspek inovasi memberikan saya lebih keyakinan bahawa keupayaan, kebolehan, kepakaran yang ada pada Navy people ni mampu ditonjolkan sehingga ke peringkat antarabangsa dan menerima pengiktirafan, kerana projek-projek yang dipertandingkan menunjukkan ianya adalah berimpak tinggi dan boleh meningkatkan kecekapan perkhidmatan. Kepada pencipta dan penggiat inovasi, saya ada satu tips yang boleh dikongsikan, iaitu kita kena selalu empathy pada orang-orang yang sekeliling, mendalami pain point yang dihadapi, dan di situ boleh tercetusnya idea penyelesaian kreatif yang berimpak tinggi yang mampu menyelesaikan masalah yang besar dengan kos yang rendah. Kepada warga Navy people, selamat Hari Ulang Tahun TLDM ke-91. Semoga TLDM terus maju jaya dan keselamatan maritim negara terpelihara.